Assalamualaikum, selamat pagi. Sedikit terkejut bila mana 4 undang yang menentukan yang tuan besar, kedudukan yang tuan besar, iaitu salah satu yang paling berpengaruh adalah Undang Sungai Ujong. Saya melihat kes yang berlaku ini adalah berpunca daripada 33 kes yang dibawa ke pengadilan negeri, iaitu perundangan tertinggi di Negeri Sembilan yang tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah. Laporan menyatakan Ibu Sokok, iaitu waris kelana yang daripada waris kelana di Hulu, telah membuat bantahan ataupun membuat pengaduan tentang undang itu berdasarkan kepada kedudukan dan kelayakan Mubarak Dohak, dan inilah yang menjadi pertikaian di antara penyokong Mubarak dan penyokong yang khasnya daripada kelana di Hulu, dan seperti dimaklumi ataupun difahami oleh orang-orang yang terdekat bahawa suku kelana di Hulu dan di Hilir ini sering terjadi pertikaian di dalam pemilihan khasnya. Ini kerana raja dan undang luar itu telah bermusyawarah ataupun yang memutuskan agar Mubarak Dohak ini dinasihat agar berhenti. Kerana itulah dia merespon kepada kedudukan bahawa pertikaian ini tidak ada kaitan dengan politik. Ini adalah pertikaian suku atau pertikaian dalaman di antara majlis adat ataupun waris kelana di Hulu dan di Hilir. Itu yang